Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa rabbi shalli wa sallim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Memuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ni saya nak sambung tuan-tuan bacaan kita pada syarahan tafsir suratul Ghashiyah. Terdahulu tuan-tuan kita dah tengok sebahagian fasa akhir dalam surah Al-Ghashiyah, iaitu ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-26, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 17 hingga ayat 26 ini menceritakan berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan, iaitu dengan penciptaan ibil. Apa ibil ni tuan-tuan dan puan-puan? Itu ialah unta. Allah nak bagi tahu pada manusia betapa berkuasanya dia dan betapa kerdilnya manusia, iaitu dengan penceritaan ataupun perumpamaan berkaitan dengan penciptaan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, iaitu yang bermaksud, maka tidakkah mereka memerhatikan unta? Kaifa khuliqa, bagaimana diciptakan? Allah mengajak manusia tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang istimewa, satu binatang yang istimewa. Apa dia tuan-tuan? Ibil, unta. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan, rufi'at. Wa ila al-jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan maka berilah, dan bumi bagaimana dihamparkan. Fadzakir innama anta muzakkir, maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Muzakkir, lasta alaihim bimusaytir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, dan kemudiannya sesungguhnya kamilah membuat perhitungan atas mereka. Thumma inna alaina hisab. Ayat 17 sampai 26 ni tuan-tuan, saya rumuskan. Allah Subhanahu wa taala nak cerita berkaitan dengan penciptaan satu makhluk yang kita panggil sebagai unta. Yang mana unta ni kita dah cerita dulu tuan-tuan pada kuliah yang terdahulu, istimewanya berbanding binatang yang lain. Kambing solat tapi tak boleh tunggang. Enggak. Unta makan boleh, tunggang pun boleh. Kuda boleh tunggang,
rasoi pula tak selera orang tu. Betul. Sampai sini poi negara Uzbekistan, Kazakhstan itu memang diorang ni makan kudo. Dia bolo kudo untuk makan. Saya cerita kan, kawan saya dulu belajar, dia kecil macam kita ya tuan-tuan. Orang tan-tan ni, tapi kuat gaduh, kuat bergumpal. Saya tanya dia, pasal kau kecil tapi suka gaduh. Tiket bas pun bergaduh mengarap tu tuan-tuan. Dia kata kalau kau nak gagah macam kami, makan unta. Dia kata makan unta. Dia memang bangsa makan unta. Tapi tak ada bola kan, kita tak boleh makan kan, tapi bukan kudo yang digunakan untuk sebagai kenderaan, kudo yang memang dibolok untuk apa lagi tuan, lembu mana ada, taklah selengkap unta. Unta boleh jalan berpuluh kilometer padang pasir, tak ada makan, tak ada minum. Lembu tak boleh tuan-tuan, tak ada rumput, lembi ini tuan-tuan. Kambing lagi lah pula kan, sakit perut, kambing mati. Jadi binatang yang Allah ceritakan dalam tafsir ni lengkap, boleh pakai kiri kanan atas bawah untuk mata tahan pasir. Kita cuba naik motor pakai helmet, tak pakai visor tuan-tuan, hujan pun mana tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Kok motor pakai helmet tapi visor tak ada, tuk-tuk hujan, berhenti tuan-tuan. Unta boleh jalan ke padang pasir walaupun berabuk, ribut semua, sebab bulu mata dia istimewa. Itu cerita bulu mata tuan-tuan. Jadi kan macam jadi kuliah apa pula kan. Itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahkan kencing ni pun diceritakan boleh minum buih baik-baik. Macam tu sekali. Wallahu a'lam. Dan Allah sertakan tuan-tuan ayat-ayat yang selepas itu. Tengok macam mana langit diciptakan, ditegakkan, ditinggikan. Tengok macam mana gunung ganang ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, macam mana bumi ini dihamparkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Dan akhirnya tuan-tuan, pertengahan ayat ini Allah bagi satu perintah kepada kita, fadzakir. Tugas kita ni semua bagi peringatan pada semua orang sekeliling kita. Tak kisah kita ni ustaz kau tak ustaz, kau imam kau tak imam, kau haji kau tak haji, kau kerja kita semua ini da'i, menyampaikan pesanan, ajak orang buat baik. Walaupun kita tak baik tuan-tuan, sebab pahala kebaikan memberi peringatan ni bukan diambil kira pada orang yang baik. Itulah. Kalau dia ni pelosit sekali pun tuan-tuan, tapi kalau dia suruh sembahyang, wajib tak sembahyang? Wajib sembahyang. Dia seorang ayah, memang tak semonggah punya tuan-tuan, tapi dia suruh anak dia sembahyang. Anak dia wajib tak sembahyang tuan? Wajib sembahyang. Sebab memang sembahyang tu wajib. Jadi ikut perintah ayah itu pun wajib. Itu. Maka fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Maka engkau adalah orang yang berkuasa ke engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas manusia. Sebab kita bagi nasihat, kita tak boleh paksa pun. Tuan-tuan nasihatkan saya nasihatkan tuan-tuan, tak boleh paksa pun. Ji, sedekah sikit ji, duit kan, boleh nasihat ke? Tak boleh paksa. Ji, bak duit ji, tak ada, bak tengok duit ada, tak boleh tuan-tuan. Jadi kojok kita macam tu lah. Ajak orang baca Quran, banyakkan sedekah, banyakkan puasa, banyakkan menuntut ilmu. Tak boleh paksa, boleh cakap. Itu Allah kata lasta alaihim bimusaitir. Ini Allah punya kerja, kita hanya buat sahaja. Illa man tawalla wa kafar. Dan bukan kecualilah orang yang berpaling dan orang yang kafir, fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar.
ini Allah akan azab mereka dengan azab yang besar. Siapa tuan-tuan? Orang kafir. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kamilah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah kita semua ni kembali, dan pada semuanya itulah Allah Subhanahu Wa Taala membuat perhitungan kepada kita di akhirat esok. Itu tuan-tuan sedikit ayat yang ke-17 ayat yang ke-26 cerita dalam suratul Ghashiyah ini. Wallahu a'lam tuan-tuan, itulah sedikit yang boleh kita kongsikan bersama berkaitan dengan suratul Ghashiyah. InsyaAllah tuan-tuan saya nak sambung seterusnya pada surah yang seterusnya, iaitu suratul Fajr. Surah Al-Fajr. Wal Fajr wa layalin 'ashr. Sampai. Surah ini tuan-tuan merupakan surah yang mempunyai 30 ayat. Ya, 30 ayat. Dan surah Al-Fajr ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan sama macam sebelum ini tuan-tuan, kenapa dinamakan sebagai suratul Fajr? Kerana pada awal ayatnya adalah wal Fajr. Maka dengan ayat kalimah Fajr itu dinamakan sebagai surah Al-Fajr. Apa maksud Fajr tuan-tuan? Pagi, subuh. Pagi ke subuh ke morning ke, biasalah tuan-tuan. Itu Fajar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan metod yang sama tuan-tuan, iaitu sumpah. Banyak surah-surah sebelum ini yang kita dah tengok yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan metodologi sumpah. Kata Allah ni tuan-tuan, tak sumpah pun penting, betul? Allah suruh solat penting, Allah suruh berzakat penting, Allah suruh tunaikan haji penting. Tak ada sumpah pun, tapi penting, wajib buat. Maka kalau mafhumnya Allah gunakan uslub ataupun kaedah sumpah, maka pentinglah, sangat pentinglah kita orang kita say, tuan-tuan kalau banyak sedekah, demi Allah banyak sedekah, Allah akan murahkan rezeki. Jadi saya nak menguatkan, nak ajak kita semua ni bersedekah. Saya bersumpah, demi Allah, siapa yang rajin bersedekah, Allah murahkan rezeki. Macam itulah. Jadi mustahak lah. Mustahak. Saya bersumpah itu untuk nak bagi tahu pentingnya bersedekah. Maka Allah gunakan metod itu, kata penulis. Awal surah ini Allah gunakan sumpah untuk menunjukkan kebenaran ataupun kepentingan Al-Fajr. Maka Allah turunkan ayat wal Fajr. Kemudian tuan-tuan, yang kedua kata penulis, surah ini juga, surah Al-Fajr ini merupakan surah yang sebelum ini, suratul Ghashiyah ini menceritakan tentang dua kumpulan manusia. Satu kumpulan yang disebut sebagai orang-orang celaka, dan satu lagi kumpulan iaitu orang-orang yang bahagia. Dan diceritakan juga dalam surah ini kira-kira macam sambungan pada cerita berkaitan dengan orang-orang celaka ni tuan-tuan, iaitu kaum-kaum yang Allah SWT hancurkan atas kecelakaan mereka. Antaranya nanti kita tengok tuan-tuan, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun. Allah celakakan mereka ini, Allah hancurkan mereka ini, dan diceritakan dalam surah Al-Fajr. Kemudian tuan-tuan, surah Al-Fajr ini juga mengandungi beberapa pengajaran yang lain. Nanti kita tengok pada siri-siri yang sesuai. Kita baca dulu tuan-tuan surah Al-Fajr ini pada ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 1 hingga ayat ke-14 yang bermaksud demi fajar, demi waktu pagi, demi malam yang 10 walayalin ashr, demi genap dan yang ganjil, wasyaf'i wal watr, demi malam apabila berlalu, wal laili iza yasr, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iramadatil imad, iaitu penduduk Iramadani, penduduk Iram yang Allah SWT bagi mereka ini satu kelebihan tuan-tuan, kaum dipanggil sebagai kaum tiang, Iramadatil imad, iaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangunkan suatu kota seperti itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, tak pernah dibangunkan bangunan yang tinggi yang belum pernah seperti itu di negeri lain. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai bangunan yang besar. Wa Fir'aun bil autad, yang berbuat sewenang-wenangnya dalam negeri. Alladzina taghaw fil bilad fa akbaru fiha al-fasad, lalu mereka banyak buat kerosakan. Kerana itu Tuhanmu menimpakan azab kepada mereka. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad, dan Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ayat 1 sampai ayat ke-14 ni tuan-tuan, awalnya Allah Subhanahu wa taala macam saya katakan tadi bersumpah dengan penciptaannya, iaitu fajar, kemudian malam dan siang, kemudian bersumpah dengan malam yang 10, kemudian bersumpah dengan ganjil dan genap dan ganjil, dan demi malam yang berlalu-lalu. Kata penafsir tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala wal fajr wa layalin ashr, ayat 1 dan ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh yang penuh dengan pancaran cahaya, dan waktu subuh adalah waktu terurainya gelap malam setiap hari, dan waktu bagi manusia dan hewan sebagai tanda bangun dari tidur untuk melakukan berbagai kepentingan dan mencari rezeki. Dan inilah yang kita jalani kehidupan selama ini tuan-tuan. Maka kalau ada yang sebaliknya, itu kena muhasabah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu pagi ini sebagai tanda, kata penafsir, waktu yang diberkati dan waktu yang disebut sebagai permulaan selepas gelap, selepas malam dan habisnya malam itu, kata penafsir, terurainya gelap malam, maka bermulalah siang itu dengan pagi. Dan kata penafsir, pagi itu baik manusia ataupun haiwan digunakan sebagai waktu untuk yang kepentingan, mana waktu yang penting seperti mencari rezeki. Tapi ada orang hari ini tak tidur, petang mau bengkak,
malam dia kerja shift padan juga tuan. Kan orang kerja shift lah, kerja kilang, kerja hospital padan lah tuan. Itu tak ada masalah lah. Tapi orang yang tidur pagi sampailah petang, malam tidur lagi sampailah pagi, ini yang tak bertepatan dengan apa yang Allah SWT ceritakan. Dan ada yang mengatakan bahawa itu adalah sumpah berkaitan dengan solat fajar. Dan Allah SWT juga bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang mulia, walayalin ashr. Selain Allah SWT nak beritahu pagi itu waktu yang mulia, iaitu selepas kegelapan yang malam, Allah juga nak bagi penekanan pada solat subuh. Ini solat yang susah untuk dilaksanakan tuan-tuan, lebih-lebih lagi untuk solat berjemaah. Nak solat sendiri pun payah manusia ni. Ini kan subuh berjemaah. Sepatutnya tuan-tuan, saya ada baca satu buku, dia kata sepatutnya manusia ni kita dah tak payah cerita sembahyang lagi lah. Kita cerita benda yang lain. Sebab sembahyang ni wajib, tak payah cerita lah kan. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita berehat, kita buang air besar, rutin itu tuan-tuan. Kita tak tanya lah. Kita tanya ke anak kita, dah tidur dah? Kita suruh dia tidur. Betul? Makan kita tanya mana kan, dia balik-balik tu makan belum? Itu biasa lah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu patutnya soalan dah solat, dah pergi masjid ke belum, itu tak ada. Ini dalam buku tersebut lah. Sepatutnya manusia hari ini dah tak cerita pasal itu lagi dah. Sebab itu kewajipan, memang kena buat tuan-tuan. Sebabkan manusia ini dalam kelalaian, sebab tu Allah selalu ulang fazakir, ingatkan tentang solat. Dan Allah sumpah dengan wal fajr ini lagilah pentingnya tuan-tuan, itu solat subuh berjemaah lah tuan-tuan. Sekali-sekala kalau tak boleh anak tuan-tuan, memang boleh lah kalau tak datang masjid ni. Saya bagi tahu bagi pihak, sampaikan bagi pihak, on behalf, pada anak, pada cucu, pada kawan, pada jiran. Payah ya pada jiran ni tuan-tuan, betul tak? Orang tabligh pun dihalau tuan-tuan. Ini kan tuan-tuan, janggut tak ada, apa tak ada, tiba-tiba nak ajak orang datang di masjid. Itu. Okey. Kemudian tuan-tuan, walayalin ashr. Allah bersumpah pada ayat yang kedua dengan 10 malam hari. Apa dia tuan-tuan? Ini 10 hari bulan pertama dalam bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang mulia. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamil amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam." Yani 10 Zulhijjah. Qalu wala jihad fi sabilillah. Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, iaitu hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang lelaki yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian semua itu tidak kembali lagi. Hadis ini tuan-tuan, yang pertama, Nabi SAW nak beritahu kemuliaan bulan Zulhijjah. Maka 10 hari itu, bulan Zulhijjah itu bulan hari-hari yang kita kena banyakkan amalan kita. Sebab itu Nabi kata tidak ada hari yang amal solehnya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada
10 hari Zulhijjah berbanding hari-hari yang lain, maka kita disunatkan banyakkan berpuasa kan. Itu sampailah pada 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah tersebut. Kemudian sahabat tanya, macam mana pula jihad di jalan Allah? Yang dikata jihad di jalan Allah ini ialah jihad dengan hartanya, jihad dengan jiwanya dan hartanya, dan semua itu takkan kembali lagi. Ini tuan-tuan ayat. Saya cerita tadi di Surah Ibrahim. Harta ni Arab jahiliah dia nak pupuk diri dia, tidak sayang pada harta. Apa yang Arab jahiliah buat tuan? Dia minum arak. Dalam Rafiqul Makhtum dia cerita macam tu. Orang Arab jahiliah ni walaupun banyak tak elok tapi salah satu perangai elok tuan-tuan, dia berlumba-lumba buat kebaikan. Tengok kawan buat sedekah, dia pun nak sedekah. Kawan sedekah RM10, dia sedekah RM20. Kawan sedekah RM50, dia sedekah RM1. Dia berlumba-lumba baik-baik walaupun dia jahat. Dia bunuh anak perempuan dia bunuh kan. Dia ambil harta orang, ambil tempat orang. Arab jahiliah, zaman jahiliah, anak perempuan lahir bunuh, anak lelaki bolong. Sebab itu pride, bangga. Anak lelaki tu dia bangga, tapi anak perempuan ni memalukan. Dalam pada perangai macam tu tuan-tuan, dia baik. Arab jahiliah ni dia suka buat baik-baik, dia berlumba-lumba baik-baik. Boleh juga tuan-tuan. Dan antara kebaikan dia orang ni, rajin tolong orang, bersedekah. Nampak orang susah sedekah, sedekah. Dan pengamalan orang Arab jahiliah ni, dia nak hilangkan rasa sayang dia. Macam saya kata tadi tu, harta banyak, tapi nak hilangkan rasa sayang pada harta tu, dia mabuk. Bila mabuk, dia dah weng kepala tuan-tuan, dia sedekah lah. Itulah orang kita buat sekarang ni. Nak bergaduh ke mabuk, nak lumba haram ke mabuk. Kalau budak kampung saya tu main bola pun mabuk tuan-tuan. Betul. Main makan-makan lah, bukan ada hadiah. Dapat sakit badannya pun mabuk tuan. Nak cantik, kepala cantik, berlari tak berhenti tuan. Bola keluar pun kojar ini. Itu Arab jahiliah dia nak belum bersedekah dengan kawan, sedekah RM10. Dia tak boleh jadi, nak sedekah RM20. Mabuk tuan. Sayang harta tu hilang. Kita sebab tak mabuk, kawan sedekah RM10, kita RM5. Kawan RM5, kita RM1. Lalu tabung tu kan. Tengok orang sebelah sabuk RM10 okey lah dia tu kan. Itu. Dan sekarang tak ada tabung kan, pakai QR. Ada lagi lah. Itu tuan-tuan. Okey. Jadi nak mengejar kebaikan ini, kata Nabi SAW, banyakkan amalan 10 hari Zulhijjah dan banyakkan mengorbankan jiwa dan harta. Kemudian ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Kata penafsir, sesuatu yang genap dan ganjil dari setiap sesuatu, di antaranya adalah hari-hari ataupun malam-malam yang genap dan yang ganjil. Ada yang menyatakan bahawa kata asyaf di sini adalah hari Aidul Adha, kerana hari tersebut adalah hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Sementara itu yang dimaksudkan al-witru wasyaf'i wal watr itu adalah hari Arafah, kerana hari tersebut jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang juga yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan asyaf itu adalah 2 hari tasyrik, itu hari pertama dan kedua yang diperbolehkan untuk keluar dari Mina dalam ibadah manasik haji. Sementara al-witr itu di sini adalah hari tasyrik yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala,
bersumpah pada ayat yang ketiga ini tuan-tuan, iaitu wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah dengan sesuatu yang genap ataupun hari yang genap, dengan sesuatu yang ganjil ataupun hari yang ganjil. Dan penafsir dibawakan dua pandangan. Satu, kata penafsir, wasyaf itu adalah hari yang genap, iaitu hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Manakala watr tersebut adalah hari yang ganjil, iaitu hari yang ke-9, itulah hari disebut sebagai hari Arafah, iaitu musim haji kan, musim haji. Hari 1 Zulhijjah tu sampai hari raya tu tuan-tuan, itulah wal-laili iza walayalil ashr. Dan hari 10 itu ditutup dengan hari yang genap dan yang ganjil. Genap, pandangan yang pertama kata adalah hari Idul Adha tersebut, hari yang 10. Manakala hari yang ganjil adalah hari disebut sebagai hari Arafah. Orang buat haji kan, hari ke-9 tu dia pergi berarafah kan, berwukuf di Arafah. Cantik dah tuan-tuan. Saya pergi baru ni, cantik dah tempat tu. Tandih elok dah. Dulu tak ada tuan-tuan, main korek-korek je kan. Kemah pun dah cantik. Aircon, main kemah pundung tu tuan-tuan. Sekarang ni jalan daripada Arafah tu sampailah ke Mina tu tuan-tuan, dia ada jalan dulu kan, berapa boleh kilometer tu, 4 boleh kilometer. Jalan highway tu besar masih kan tuan-tuan. Kiri kanan tu dia letak kipeh. Berderet kipeh apa? Kipeh air tu. Kipeh air tu. Sejuk lah, orang berjalan sejuk lah kan. Yalah puan ni tuan-tuan. Daripada Arafah nak ke Muzdalifah tu dah 7-8 kilo. Jauh kan 7-8 kilo ni mana? Sini ke mana 7-8 kilo ni? Wish, Ampangan pun ke Ampangan lagi kan? Mana lah? Tuan nak pergi pagi kereta pun kalau ada skeleton, ni skeleton. Ustaz buat skeleton, Ustaz masjid ni solat. Mana jalan? Ini jalan kaki orang pergi haji tu. Yalah, kalau naik bas sama juga, 5-6 jam juga. Jadi Arab ni tak nak kuning kepala, jalan kaki. Jalan kaki dia buat. Kalau Saudi sekarang dia buat kipeh godang tu, kipeh giant tu godang, tapi ada air, tombak tembak air. Itulah hari Arafah. Orang pergi haji ni itulah pentingnya tuan-tuan, betul. Al-Hajj wal Arafah. Itu ya. Hari Arafah tu kalau tak boleh nak kawal diri, habis tuan-tuan. Bercikap alah kejual. Perut lapar, panik, tidur tak cukup, betul. Selipar orang pun nak curi tuan-tuan. Sejadah tabung haji bagi tu pun nak curi tuan-tuan. Tak cukup nak buat balik. Macam-macam. Ini cerita tu ya. Okey, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata penafsir Asyaf wasyaf itu adalah 2 hari tasyrik. Selepas daripada hari 10 tu, hari melontar kan, hari melontar pertama dan kedua itu disebut sebagai syaf. Dan manakala hari yang ketiga disebut sebagai witr. Ini hari-hari yang kita diberi pilihan nak melontar pada waktu yang afdal ataupun nak melontar pada waktu-waktu yang keluar daripada waktu afdal. Kalau kita ni mazhab kita ni Malaysia ni, tabung haji dia tak bagi kan, tak bagi melontar pada satu tu waktu zuhur tu, duha sampailah zuhur tu. Itu yang banyak dulu kejadian mati tu, sebab semua orang nak berlumba melontar pada waktu afdal. Dan masa tu pula tingkat 2, 3 tu tak siap lagi. Sekarang ni kereta boleh naik atas tu tuan-tuan, VIP naik atas.
Okey, itu ayat yang ketiga. Cerita tentang hari ataupun perkara ganjil dan genap. Kemudian ayat yang keempat tuan-tuan, wal laili iza yasr. Hari yang keempat iaitu demi malam apabila berlalu. Allah Subhanahu Wa Taala juga bersumpah dengan malam jika datang dan pergi, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Mudaththir dan surah At-Takwir. Sebagaimana datangnya waktu subuh mempunyai banyak manfaat, waktu malam juga memiliki manfaat sehingga jiwa menjadi tenang dan dapat beristirahat daripada kepenatan aktiviti di siang hari. Dengan perginya waktu malam terdapat manfaat dengan mengistirahatkan tubuh yang telah lelah berusaha sejak siang hari. Wallahu a'lam tuan-tuan. Nanti kita sambung balik pada ayat yang kelima ini, 45 ini untuk awal surah Al-Fajr. Semoga tuan-tuan apa yang saya sampaikan dulu dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على